Di antara benda yang kamu akan berlaku dalam hidup kamu besok, ialah kamu akan menyesal. Kenapa menyesal? Datang timbul penyesalan. Tanda dia menyesal dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99. Allah mula cerita, hari kita menyesal, hari pertama kita masuk dalam kubur. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Hari pertama seorang yang mula masuk dalam kubur. Ayah-ayah, ibu-ibu, para hadirin sekalian, masuk saya sendiri. Hari pertama masuk dalam kubur, tiba-tiba saat mana jenazah mula dibaringkan dalam kubur, kemudian mula dihadapkan muka ke kiblat, kemudian baru tanah depan muka kita, nampak malaikat dah mula bergerak, jalan di hadapan muka kita, kita mula sebut pada Allah, qala rabbi irji'un. Malaikat, tolong bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik atas dunia. Tuan-tuan jangan sebut kalimah ni bila masuk dalam kubur sekejap lagi. Jangan ada seorang pun yang datang malam ni dalam masjid ni, semua tiba-tiba di kalangan kita ada yang sebut bila masuk dalam kubur, tiba-tiba mulut dia sebut qala rabbi irji'un. Tuhanku, saya nak hidup balik atas dunia. Tolonglah malaikat, saya nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Dia sebut la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau boleh saya hidup balik, saya nak buat balik amalan salih yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Bila dia sebut dia nak hidup balik tu, malaikat tengking terus. Malaikat dalam kubur jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu sekarang, kamu mula melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Jemaah sekalian, kalau kita perhati dalam ayat dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100 ini, ulama-ulama bincang lagi. Kenapa ada orang Islam yang dia hidup dalam keadaan yang sampai dia begitu sekali masuk dalam kubur, tiba-tiba dia sebut nak hidup balik. Padahal orang mukmin, mudah-mudahan kita insya-Allah